Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share real feedback dari customer Akan Nafas sendiri. Customer ni cakap, dulu naik tangga sampai tingkat 6 pun dah separuh jalan tercungap-cungap. Tapi lepas amalkan Akan Nafas, naik sampai atas dah kurang rasa semput. Dia siap pesan lagi tahu untuk perokok tegar supaya jangan berkira bab kesihatan. Sebab paru-paru yang kita guna hari-hari ni kena jaga. Dengar tu, ada tak yang anggap semput bila naik tangga tu normal? Lagi-lagi kalau dah biasa merokok dan kurang jaga kesihatan paru-paru tu, lama-lama kita pun jadi terbiasa dengan cepat penat, dada rasa sempit dan stamina pun makin menurun. Sebab itulah penting untuk ikhtiar dari dalam, bukan jaga dari luar je tau. Dengan Akan Nafas ni diformulasikan untuk sokong jaga kesihatan dalaman dan kesihatan sistem pernafasan secara semula jadi. Lagi satu, dia boleh legakan rasa semput bila diamalkan secara konsisten. Kalau korang ada masalah semput ataupun nak jaga kesihatan paru-paru, terutamanya perokok tegar, boleh cuba Akan Nafas sekarang dan jangan tunggu makin teruk tau.